Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muya hayong muya lana kayo muya haye ala kolola betaya le asale ala di ama fi dini wa ala ne wala dunia muya hayo muya lana kayo muya haye ala kolola betaya le asale ala la de ama fi dini wa ala ne wala dunia. Bidayah kata alunan rodat. Rodat tadi tu. Bidayah kata alunan rodat. Bahasa Melayu Terengganu lama. Hatinya agama, bersendi adat, pastinya Melayu, indah termulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi. Macam kurang semangat lagi ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, tahniah bagi mereka yang datang pada malam ini. Jemput semua, angkat tangan kanan boleh? Angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Dalam kiraan 3, tepuk orang sebelah kanan sambil sebut kat dia, tahniah datang. 1, 2, 3, tepuk. Alhamdulillah. Akak-akak macam segar-segar je belah sana tu. Okey? Okey, cuba angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri, dalam kiraan 3, tepuk orang sebelah kiri sambil sebut kat dia, terima kasih. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jemput semua tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir. Jom sama-sama kita duduk bersimpuh di bawah kemah besar ini insya-Allah untuk sesi forum santai sementara kita menantikan waktu Isyak bersama dengan panglima-panglima yang hebat. Panglima Islam, pahlawan Islam yang hebat di Malaysia saat ini. Masa yang ada tak banyak tuan-puan sekalian, saya kena berhenti sebelum pukul 9. Kejap lagi kita ada majlis selawat. Jadi insya-Allah saya tak bercadang nak cakap panjang. Saya minta semua jemput sama-sama untuk hadir, datang duduk di bawah kemah pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk forum santai malam ni Melayu Bersatu Ummah Maju. Cerita pasal orang Melayu, tapi tuan-puan, uniknya malam ni yang akan mengupas topik Melayu Bersatu Ummah Maju bukan orang Melayu. Kan? Tapi subhanallah, jiwanya dia kerana kuatnya Islam kadang-kadang lebih hebat pada orang Melayu. Di sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Bro Shah Kirit. Bro Shah Kirit ni semua orang kenal lah, Presiden Global Unity, betul Alhamdulillah, sekarang ni antara insan yang berada di barisan hadapan dakwah di bumi Malaysia. Saat dilahirkan tak direzekikan macam kita, lahir-lahir menangis tu pun macam mengucap. Bro Shah Kirit memeluk Islam umur 30 tahun. Sekarang ni macam 35. Macam kan, subhanallah Tapi subhanallah, sejak dari memeluk Islam, beliau berada di barisan hadapan medan jihad dan juga dakwah. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya, siapa tak kenal? Siapa tak kenal minta maaf lah. Siapa yang tak kenal ni memang kena jentik hidung ni. Kan? Di sebelah kiri saya Profesor Dr. Ridwan T. Siapa tak kenal Profesor Dr. Ridwan T? Subhanallah, insan yang sangat vokal dalam soal isu-isu umat Islam dan sangat terkenal di Malaysia ini, khususnya di pentas-pentas forum dan di kaca-kaca televisyen. Semua TV dia ada. TV 1 ada, TV 2 ada,
TV Hijrah ada, Astro ada, semua TV ada. TV rosak je tak ada. Yang dia ada Profesor Dr. Ridwanti. Alhamdulillah. So insya-Allah malam ni kita nak mengupas soal Melayu bersatu ummah maju. Saya minta semua bersedia untuk sama-sama kita dengar pandangan, saranan, cadangan, teguran, kritikan daripada insan yang bukan Melayu. Bagus juga sebab kadang-kadang kita bimbang orang Melayu syok sendiri, doktor. Bimbang takut syok sendiri, bangkit syok sendiri. Kita nak dengar macam mana pandangan insan yang berada di lingkungan di luar orang Melayu. Apa pandangan, apa cadangan, apa saranan. Mudah-mudahan insya-Allah kita pegang sungguh-sungguh dengan Islam. Insya-Allah dengan Islam itulah bangsa kita termulia insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, untuk soalan yang pertama saya pergi kepada Al-Fadhil Profesor Dr. Ridwanti. Boleh doktor? Untuk 10 minit yang awal ni, soalannya bagaimana sejarah, kita cerita sejarah sikit, ini memang bidang doktor lah. Bagaimana sejarah membentuk kesatuan alam Melayu dan sejauh mana peranan bahasa Melayu ni mampu menjadi medium penyatuan khususnya di kalangan orang Islam dan umat Melayu khususnya di Malaysia ni doktor. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara moderator pada malam ni Ustaz Fakro, sahabat saya saudara Syakirit, seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa Himpunan Alam Melayu 2026. So, Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahadan Kasim ada bersama kita pada malam ini. Datuk Seri ini bersama saya dalam Perkim. Jadi bila nampak tu kena terus sebutlah. Yang lain-lain tu yang tak tersebut oleh saya tu saya minta maaf banyak-banyak. Ya. Malam ni kita nak memperkatakan satu tajuk yang begitu ideal. Tajuk dia satu apa? Melayu bersatu, ummah maju. Tajuk nampak sedap kan? Tajuk tu nampak sedap sangat bunyi. Tapi dari segi realitinya, Melayu ni bersatu ke tidak? Dah jawab pun. Saya rasa tak perlu nak berforum ni kan? Dari segi realitinya saudara-saudari boleh lihat Melayu bersatu yang kita nak perkatakan pada malam ini ni tidak berlaku dalam bentuk yang kita inginkan. Kalau dulu, ya, kita tidak nafikan. Bagaimana kita lihat apabila Melayu menerima Islam, ni cerita dulu ni. Saya tak nak cerita sejarah banyak-banyak ni. Sebab petang tadi saya dah podcast dah hampir sejam. Kat Dewan Pameran itu bukan? Ya, tentang Melayu juga. Yang bercakap tentang Melayu ni Cina. Seorang lagi panel nak cakap pasal Melayu ni India. Kan? Saya lihat mungkinlah sebab dipanggil Cina ni. Cina ni nampak berpecah. Nampaklah kan. Tapi dari segi strategiknya mereka bersatu. Nampak luarannya macam pecah. Tapi dari segi strateginya dia bersatu. India ni kejap nak. Yang kiri kan. Dia lebih kurang macam tu lah ya. Nampak macam ada pecah ya. Tapi dari segi strateginya keadaan berbeza. Saya boleh bawa je isu-isu terbaru pada tuan-tuan dan perempuan ni. Terutama dalam isu binaan rumah sembahan di Tanah Haram ini kan. Tapi tak perlulah saya kupas pada malam ini. Cuma saya nak sebutkan Melayu satu ketika dahulu apabila mereka bersatu. Apabila mereka menerima risalah Islam ini hampir 1000 tahun yang lalu. Ya, tuan-tuan perhatikan kehebatan mereka ini. Ya, sehingga kan
bahasa Melayu ketika itu, kita melihat, menjadi satu bahasa yang disebut sebagai lingua franca. Bahasa yang paling banyak dipertuturkan. Hatta apabila jalan laut diterokai, saya nak sebut ni kan, kita mula dijajah ni apabila jalan laut mula diterokai. Ketika jalan darat ini, perjalanan agak susah, jadi penjajahan ketika itu tidak aktif. Penjajahan menjadi aktif apabila jalan laut diterokai. Sebab itu perdagangan mula rancak apabila jalan laut diterokai, dan alam Melayu ni pula dia banyak rempah ratus. Dia banyak hasil masyhur, hasil mentah dan sebagainya. Ketika orang luar datang berinteraksi dengan Melayu, mereka sanggup belajar bahasa Melayu. Sebab mereka diperlukan di alam Melayu. Jadi mereka sanggup belajar bahasa Melayu. Dan kita lihat ketika itu, bagaimana bahasa Melayu menjadi satu kuasa yang bukan saja menyatukan orang Melayu, dan pada masa sama orang yang mendatang pun mereka akan cuba berinteraksi dalam bahasa Melayu. Hebatnya ketika itu, apabila Melayu menerima Islam. Kita lihat pula selepas itu apabila kita dijajah. Saya dah sebut tadi, saya tak nak cerita pasal sejarah panjang-panjang ini. Tapi oleh kita dah ditanyakan, saya jawab sedikit. Apabila kita mula dijajah, disebabkan oleh perpecahan yang tidak dapat dielakkan di kalangan orang Melayu. Bukan? Ini yang meruntuhkan orang Melayu ni disebabkan oleh perpecahan inilah. Perebutan kuasa di kalangan pembesar-pembesar Melayu. Akhirnya penjajah mengambil kesempatan. Mereka datang dan mereka bawa budaya mereka. Berlakulah proses yang kita sebut sebagai proses westernization ataupun proses pembaratan. Dari situ Melayu sudah mula berubah cara hidupnya. Kita tengok ketika itu. Melayu sudah berubah cara hidupnya dan mula ke arah barat. Sebab barat datang bukan saja dia menjajah, tapi berlaku proses westernization dengan secularization. Proses pembaratan dan juga proses sekularisasi itu berlaku. Pemisahan antara agama dengan negara. Sebab itu apabila perkara ini berlaku, orang Melayu mula menjadi lemah. Betul Tuan Musi? Dan tuan-tuan perhati tengok, kita dijajah oleh 3 kuasa besar. Mula dengan Belanda, Portugis, British dan Jepun selama 3 tahun 8 bulan, lebih kurang hampir 4 tahun. Tuan-tuan perhatikan, selepas kita dijajah hampir, saya rasa berapa ratus tahun tu, 500-600 tahun kita dijajahkan. Dan proses pembaratan berlaku, sekularisasi berlaku. Berapa minit dah? Lagi. Bagi tajuk besar-besar gini, cakap pendek-pendek. Macam mana kan? Tanya pula tu soalan sejarah, betul tak? Tuan-tuan perhatikan, kita dijajah oleh kuasa besar dan selepas itu berlaku Perang Dunia Kedua dan British masuk balik. Saya nak sebut ni. Saya nak sebut balik. Dan British masuk balik, mereka perkenalkan Malayan Union. Ini klimaks dia. Mereka nak ambil hak-hak orang Melayu. Dan ketika itu, saudara-saudari tengok, penyatuan Melayu berlaku sekali lagi. Seperti mana apabila mereka menerima Islam satu ketika sebelum itu. Apabila British datang balik nak ambil kuasa dan hak-hak orang Melayu, maka ketika itu kita tengok kebangkitan orang Melayu. Itu sejarah itu. Bagaimana kita lihat bagaimana orang Melayu boleh bersatu atas nama agama dia, atas nama bangsa dia, apabila agama dan bangsa ini mula diperkotak-katikkan oleh orang luar.
Hari ini berlaku benda yang sama. Tidak termus ini. Kan? Hari ini selepas kita dijajah dan kita pun merdeka. Betul kan? Ya, kita pun merdeka. Kita ingatkan. Tengok, berapa minit lagi? 1 minit. Ya, 1 minit setengah. Kan? Ya. Tadi saya sebut banyak tadi dalam podcast tadi apabila ditanyakan kenapa dan mengapa orang Melayu ni payah sangat nak bersatu. Ya, apabila kita payah nak bersatu, bagaimana kita nak mendaulatkan perkara yang kita tanya tadi? Soal bahasa Melayu tu, peranan dia. Kan? Sebab itu sekarang ni saudara-saudari tengok kedudukan bahasa Melayu berbanding dengan dulu dengan sekarang ni, orang kata jauh panggang dengan api. Terlampau banyak bezanya. Nak jadikan bahasa lingua franca seperti satu masa dulu. Ya, kita nak angkat sekarang ni bukan sesuatu perkara yang mudah. Kerana dia tidak lagi berlaku sebagaimana dahulu orang luar datang dia kena belajar bahasa Melayu. Tetapi hari ini orang luar datang dia bebas untuk belajar bahasa dia dahulu daripada bahasa Melayu itu sendiri. Ini berlaku dalam sejarah dan dia berulang lagi sehingga hari ini. Tuan Pengerusi, sebagai satu mukadimah untuk kita renungkan sebelum kita pergi lebih jauh. Subhanallah. Saya yang Melayu kat tengah ni, bila Prof suara dia kuat. Dia selalu pula tengok belah kanan. Macam saya kena marah pula Prof. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan menimbulkan kesan. Sebelum saya pergi pada brosyur, mungkin sikitlah saya nak tanya Prof sebelum kita pergi pada brosyur ni. Kalau macam tu Prof, adakah penyatuan Melayu sekarang ni satu ummah ni macam retorik saja? Adakah retorik ataupun boleh berlaku pula kebangkitan penyatuan Melayu saat ini Prof? Mungkin dalam masa beberapa minit ni. Kalau soalan tu ditanya pada saya, tajuk kita ini satu retorik. Ya. Sebab dia tidak berlaku dalam bentuk realiti dia. Hari ini kita bukan saja berpecah. Bukan saja parti-parti politik ini berpecah. Sesama agamawan berpecah. Sesama mufti pecah. Nak ceritanya. Ya, sesama mufti pun pecah. Sesama ustaz pun pecah. Sesama NGO pun pecah. Tuan-tuan tengok apabila sebut je Melayu. Ini payah ni bila panggil orang bukan Melayu cakap ni. Bukan? Tuan-tuan tengok pada segala aspek. Sebut saja Melayu, di mana mereka bersatu. Bab kenuri saja mereka ramai. Betul tak? Kalau bab makan, ramailah dia. Lepas makan, gaduh balik. Ni. Tuan-tuan tengok bila kita buat rumah terbuka, betul tak? Berduyun orang datang makan. Betul kan? Habis itu keluar balik. Sepatutnya perkara itu tidak berlaku sebegitu. Sebab sifat Islam ni dia menyatukan. Dan dia bukan saja menyatukan satu bangsa. Islam ni sifat dia menyatukan berbagai bangsa. Sebab itu kerja Islam ni hebat. Sebab dia tidak bercakap soal satu bangsa. Bukan saja Melayu. Ya, tetapi berbagai bangsa. Sebab itu apabila tertegaknya negara Islam Madinah, tuan-tuan tengok bagaimana kita disatukan dengan pelbagai bangsa. Betul? Sebab itu kalau tanya saya, sebenarnya nak menyatukan Melayu ni sangat mudah. Sebab dia satu bangsa, satu bahasa, satu budaya. Nak Melayu nak satu dengan Cina, nak satu dengan India, payah. Sama sebab dia gelap sikit. Contoh. Kedua, budaya berbeza. Dia makan pedas. Kita tak main kari-kari. Contoh je lah. Saya nak sebut. Dia sebut saja dengan berbilang bangsa ni agak sedikit sukar lah. Tetapi Islam turun berjaya. Betul tak? Betul tak? Dalam Al-Quran kan? Berjaya. Baik. Balik kepada alam Melayu ni sebenarnya lagi mudah. Sebab mereka satu bangsa, satu budaya, satu bahasa. Betul kan? Persoalan dia, kenapa dan mengapa yang satu ini terlalu sukar untuk disatukan, bukan saja dalam bidang politik, ekonomi pun dia pecah, dari segi NGO pun dia pecah, dari segi guru-guru pun dia pecah, ustaz-ustaz pun pecah, mufti pun pecah.
Adakah kerana kita terlampau banyak mufti ataupun perlu pada satu mufti je? Itu setakat tu dulu. Oh, dia tanya kita pula. InsyaAllah. Maknanya bukan retori. Dia pernah berlaku penyatuan. Tinggal lagi macam mana kita nak fokus kepada penyatuan, balik pada satu agama yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita semua. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya dengar Prof berceloteh tadi, khususnya macam mana sejarah kita dulu. Hatta bahasa Arab pun jadi bahasa Melayu, doktor. Bahasa Arab pun jadi bukan saja bahasa Melayu, jadi bahasa Terengganu. Kalau rodat yang saya nyanyikan tadi tu asalnya bahasa Arab. Yang saya start mukadimah forum tadi tu, muya haye muya hayo muya lanakayo muya haye ala kolo labetaya. Itu bahasa Arab tapi jadi bahasa Terengganu. Nak faham ke tak faham, jap lagi saya cerita. Tapi kita pergi dulu pada Al-Fadhil Brosyah kita ni, kan? Dia tengok, sedap sangat. Orang Cina kat sana duk ke hujung. Kita bagi orang India jawab pula, insya-Allah. Okey, kita terus kepada Brosyah. Mungkin soalan kepada Brosyah dalam tempoh 10 minit lebih kurang. Apa sebenarnya cabaran terbesar? Cabaran terbesar untuk kita capai satu ummah. Bila sebut ummah bukan hanya orang Melayu, termasuk juga orang Cina, termasuk juga orang India, termasuk juga bangsa-bangsa yang lain. Satu ummah Islam. Dan apa langkah yang paling praktikal untuk kita kukuhkan kesatuan ini? Silakan bro. Baik, terima kasih kepada moderator kita IMF, Imam Muda Fakrul. Kena tukar kepada ITF tukar Imam tu. Termasuk Prof Ridwan T, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar iman dan takwa? Ada tak iman takwa tu turun naik? Ada, itu petanda kita masih hidup. Kalau iman tu straight je, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, soalan yang ditanya ni soalan besar. Saya tengah congak-congak masa ada 10 minit. Macam mana kita nak sampaikan? Okey, saya dalam seterasi ada banyak tapi saya mungkin sentuh 2-3 saja. Yang pertama sekali saya sambung apa yang Prof Ridwan T sebut tadi. Kita orang-orang Melayu hari ini banyak berbalah, banyak bergaduh. Saya cakap terus terang. Betul kan? Tapi kadang-kadang kita bergaduh, kita keliru tentang perkara yang pokok dengan perkara furuk, usul dengan furuk. Kadang-kadang kita bergaduh perkara-perkara ranting, perkara-perkara furuk yang mana perbezaan pandangan dibolehkan. Dalam perkara-perkara pokok kita kena bersatu. Kita ambil contoh. Di zaman Nabi SAW, sahabat dengan sahabat pun berbeza pendapat. Nabi wafat, sahabat dengan sahabat ada berbeza pendapat. Ulama-ulama besar pun berbeza pendapat antara satu sama lain. Dalam mazhab yang sama pun, ulama boleh berbeza-beza pendapat antara satu sama lain. Tak ada masalah. Berbeza pendapat is not a problem. Sebab dalam Islam, kita ada adab etika bagaimana nak mengurus perbezaan pendapat. Dan juga dalam Al-Quran sebagai contoh, surah Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 59, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan dari kalangan yang memimpin kamu. Dan sekiranya kamu berselisih tentang sesuatu perkara, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul, yakni kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita dah kembali pada Al-Quran dan sunnah, masih lagi berbeza pendapat. Sekurang-kurangnya kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Perkara kedua, adab, akhlak kita. Saya nak minta maaf. Waktu saya kecil-kecil dulu, saya tinggal di rumah banglo 16 tingkat di Kuala Lumpur. Tetapi dah kena roboh. Tahu rumah banglo 16 tingkat? Flat berkeliling. So bila tinggal di rumah flat, saya banyak tengok orang-orang Melayu. Orang Melayu ni cukup sopan santun, cukup beradab. Kalau mereka lalu depan orang tua, mereka akan tunduk, tumpang lalu. Kalau anak-anak balik daripada sekolah, mereka akan sebut Assalamualaikum. Kong tu pendek je sepatutnya. Mak bapak jawab balik Waalaikumsalam. Anak-anak salam tangan mak bapak dia cium. Dalam bangsa lain tak ada.
Kalau anak-anak ni, kalau buat jahat, nakal, kalau mak bapak marah, orang Melayu, dia marah anak dia disebut apa? Bila marah anak, tuah punya anak. Tetapi kalau dalam kaum lain, boleh tanya Prof Ridwanti, orang Cina ke, orang India ke, bila marah anak, kasar. Kalau kita lihat orang Melayu ni cukup menarik. Dan wanita-wanita Melayu cukup menawan. Pasal lelaki Melayu, saya tak boleh komen. Sebab lagu belum ada lagi. Sebab wanita-wanita Melayu sangat bersopan santun, lemah lembut, tidak tinggikan suara depan suami dan sebagainya. Ini pemerhatian saya. Tapi semua ini once upon a time. Tapi sekarang dah terhakis. Perkara ketiga, kalau kita lihat, kita ni kadang-kadang double standard. Kita tak berlaku adil. Kalau dengan sesama golongan kita, yang satu pemikiran kita, satu organisasi kita, satu politik dengan kita, satu NGO dengan kita, kita berat sebelah. Tapi kalau pihak lain, pihak yang lawan, kita mempunyai kriteria yang berbeza. Kalau yang buat salah itu adalah geng kita, 1001 alasan kita akan bagi. Kalau yang buat salah tu adalah pihak sebelah sana, pihak lawan, 1001 kita akan serang dia. Kita tak berlaku adil. Dalam surah Maidah, surah nombor 5 ayat nombor 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan dan sampaikan kebenaran kerana Allah. Jangan biarkan perasaan benci kamu pada seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil itu lebih hampir kepada takwa. Tetapi kadang-kadang kita tak berlaku adil. Surah Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berlaku adil dan sampaikanlah kebenaran kerana Allah. Walaupun terhadap diri kamu, walaupun terhadap mak bapak kamu, walaupun pada kaum kerabat kamu, dan jangan dibeza-bezakan antara yang kaya dan miskin. Tetapi hari ini kadang-kadang kita tak berlaku adil. Kita jauh memandangkan masa semakin ringkas, pendek, singkat. Saya nak sampaikan satu lagi poin. Saya nak bagi solusi terus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mencapai perpaduan di kalangan orang-orang Melayu, kita kena kembali kepada Islam. Nak lihat kepada kesatuan umat kita, kita kena lihat setakat mana sebatinya kita dengan Allah dan Rasul. Diri kita secara keseluruhan sebagai insan, iaitu jasad kita, roh kita, akal kita, emosi kita, kita kena kembali menuju kepada matlamat bersama, berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita tengok kita berpecah, kita bergaduh, kita berbalah, tanya soalan pada diri kita balik, setakat mana Islamnya kita? Tuan-tuan, saya minta izin untuk cakap terus terang. Boleh ke? Kita selalunya kalau nak menyalahkan, kita suka salahkan orang lain. Itu tidak menyelesaikan masalah. Biar kita muhasabah diri kita masing-masing. Kita yang hadir di dewan ini sebagai contoh. Setakat mana kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita? Contoh, surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik membawa berita kepada kamu, maka siasatlah berita itu terlebih dahulu. Nescaya kamu mungkin menganiayai orang lain dan kamu menyesal. Jadi apa-apa berita yang sampai pada kita, kita kena siasat dulu. Sahih ke tak sahih. Tetapi hari ini, bila sampai mesej kepada kita, sampai info, sampai berita pada kita, berapa ramai di antara kita siasat dulu berita ini sahih atau tak sahih. Kadang-kadang kita baca berita, kita forward, sampai je pada kita, kita cerita dekat orang lain. Tak ikut dah. Kita ambil contoh surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 10 sebagai contoh. Wahai orang-orang yang beriman adalah bersaudara antara satu sama lain. Maka apabila orang-orang beriman ini bergaduh, berselisih antara satu sama lain, damaikan antara mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat ada sesama Islam kita, sesama Melayu bergaduh antara satu sama lain, apa kita buat? Adakah kita damaikan antara mereka, atau kita cocok lagi, kita sokong satu pihak, kita tuang minyak petrol? Dahlah harga petrol semakin mahal sekarang, semakin naik. Surah Hujurat, surah 49,
ayat nombor 11 sebagai contoh. Janganlah kamu panggil golongan kumpulan-kumpulan lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kalau saya lihat dalam media sosial, posting, ataupun kita tengok pada komen-komen daripada orang-orang Islam kita, gelaran-gelaran yang kita gunakan begitu jelek, dan ini adalah ditentang. Islam larang benda ini. Tapi berapa ramai daripada kita ni ikut apa yang Islam ajar kepada kita. Jadi dengan lain perkataan, tuan-tuan dan puan-puan, solusinya tidak lain, tidak bukan, kita sebagai orang Islam kena kembali ke pangkal jalan. Kita kena kembali ke pangkuan agama Islam. Dan saya nak sambung lagi di sini. Hari ini panel orang Cina, orang India. Alhamdulillah. Sebab kita lihat kesatuan umat Melayu ini sangat penting untuk umat kita sebagai Islam. Walaupun saya India, walaupun Prof Ridwan T orang Cina, tetapi kita sedang cerita tentang perpaduan, tentang kesatuan, tetapi kita kena kembali kepada ajaran agama Islam, insya-Allah. Banyak lagi tapi saya stop sampai sini. Alhamdulillah, penting untuk kita kembali pada solusi. Kita semua kena balik pada Islam. Cuma saya tertarik tadi apa yang Bro Syah sebut tadi, tak terfikir juga kan, dia sebut macam mana orang kita ni, orang Melayu ni hantar marah pun masih lagi bersendi adat lagi. Kan baru terfikir, saya baca baru, ya tak ya juga kan, bertuah lah macam-macam, hatta nak bergaduh pun, nak bertumbuk pun meliuk-liuk lagi nak bertumbuk tu. Kan subhanallah. Cuma sebelum saya pergi pada Prof, saya nak tanya sikitlah berkenaan dengan apa yang Bro sebut tadi, orang Melayu dulu-dulu nak marah pun ada bahasa, nak marah pun ada adat. Kalau tengok generasi muda sekarang lah Bro, generasi muda sekarang, adakah identiti Melayu tu dah hilang ke macam mana ya? Sebab Bro sebut tadi itu once upon a time dulu. Sekarang orang muda-muda macam seolah nak marah tu dah main sembuh je. Adakah dah hilang jati diri Melayu dalam jiwa orang muda? Mungkin seminit 2 minit. Baik. Sekarang ni kalau cerita pasal orang muda, saya lihat bukan identiti Melayu tu yang penting. Yang penting adalah identiti Islam. Nilai-nilai Islam itu yang penting. Saya tak menafikan identiti Melayu perlu, penting. Dari segi bahasa, bangsa, adat dia, budaya dia, sejarah dia penting. Tapi lebih penting adalah agama kita. Dan saya risau tentang orang-orang muda ni 2 perkara. Saya sangat risau. Yang pertama, saya risau orang-orang muda hari ini semakin jauh daripada Islam. Semakin jauh. Dengan adanya falsafah sekular materialistik yang membawa kepada kepahaman-kepahaman seperti sekularisme, pluralisme agama, kepada liberal sesat, hedonisme dan sebagainya, semakin menjauhkan orang-orang Islam. Dengan saya sendiri yang saya jumpa kes-kes murtad dalam ratusan orang, termasuk mualaf, termasuk orang Melayu yang murtad, ratusan orang. Ini yang merisaukan kita semakin jauh dari Islam. Perkara kedua yang saya sangat risau sekarang ini, golongan muda hari ini semakin hilang kepercayaan kepada orang agama. Dia semakin jauh daripada asatiza. Dia semakin jauh daripada orang agama sebab dilihat orang-orang agamawan bergaduh satu sama lain. Berbala antara satu sama lain. Saling menuding, menyalahkan antara satu sama lain. Dan mereka sekarang ni ada defisit trust, kehakisan kepercayaan. Jadi bila mereka tak percaya kepada golongan agamawan, siapa yang jadi rujukan untuk agama Islam? Hari ini mereka akan lihat kepada artis. Mereka akan lihat kepada influencer. Siapa yang popular, siapa yang famous. Tapi belum tentu mereka ada penguasaan asas dalam agama Islam. Jadi apa-apa pun kita kena kembali kepada yang pakar dalam bidang. Seperti mana disebut dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 7. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maka perlulah ulama-ulama kita, orang agamawan kita hari ini bersatu hati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersatu hati dan jangan jadikan perbezaan pandangan punca kita berpecah belah. Kita boleh berbeza pendapat. Bapa dengan anak boleh berbeza pendapat, anak dengan mak boleh berbeza pendapat, adik-beradik boleh berbeza pendapat, suami isteri boleh berbeza pendapat, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi jangan jadikan itu punca kita berpecah belah, insya-Allah. Subhanallah. Cantik point daripada Bro Syah tadi. Dia sebut dia tak bimbang kehilangan jati diri, tapi bimbang hilangnya Islam dalam diri.
Itu paling penting, sangat penting. Dan saya bila dengar poin tu saya nak pergi terus kepada Prof lah. Masa kita tak banyaknya Prof. Sejauh mana Islam tu, Islam yang macam kita sebut tadi, jati diri Islam tu, selain daripada jati diri Melayu, jati diri Islam tu perlu berperanan untuk menyatu padukan ummah ni. Silakan Prof. Saya nak mulakan macam ni je. Saya ni masuk Islam, salah satu sebabnya saya tertarik dengan budaya Melayu. Ke mana-mana yang Bro Syah Kirit sebutkan tadi. Contoh kan. Bila dia marah, dia kata bertuah punya anak. Orang Cina bila marah, dia kata kuan cha kia, puan teng kia. Nampak tu? Orang tak faham tak apa kan. Ya. Nah, itu satu. Lepas tu, bila dia berjumpa, dia bersalaman. Dia salam. Kalau dengan mak bapak, dia cium tangan, dia peluk. Kami tak ada benda tu. Saya rasa hak ni pun tak ada. Boleh tanya India ni. Ada tak dia ajar dulu? Ada. Dia ajar salam, cium tangan mak bapak, peluk. Tak ada. Rasanya kalau dia tak masuk Islam, sampai mati dia tak peluk mak bapak dia. Nak ceritanya. Betul. Saya ni tuan-tuan, kalau saya tak masuk Islam, kita tak reti nak salam, cium tangan, peluk mak bapak. Tak reti. Sebab kita tak diajar. Sebab itu bila kita nampak satu budaya Melayu yang cantik, walaupun dia kepunyaan Melayu, tapi dia bertepatan dengan Islam. Melayu ni dia hebat. Dia ada satu budaya. Budaya dia itu ngam dengan Islam. Sebab itu dia nampak hebat tuan-tuan. Sebab itu kalau dengan ada budaya sebegini, ya, kalau dia bersatu, ini nak puji Melayu ni tuan-tuan dengar tak ni? Oi, budak-budak Tafiz. Kau dengar tak ni? Dengar kan? Tuan-tuan, dengan budaya Melayu yang begitu indah ni, yang bertepatan dengan Islam ni, bukan? Kalau dia bersatu, tuan-tuan boleh nampak tak kehebatan suatu bangsa ini. Sebagaimana yang telah termaktub dalam sejarah, apabila Melayu menerima Islam, maka berlakunya era kegemilangan Kesultanan Melayu Islam. Sama ada di Melaka ke, di Campar ke, dan di mana sekalipun. Bukan? Maknanya kita lihat, apabila Melayu menjadikan Islam sebagai satu cara hidup, maka mereka nampak hebat. Sampai orang India, orang Cina pun masuk Islam ni. Cuma kebimbangan kita, kami ni tak ramai tuan-tuan ni. Cina Muslim di Malaysia ada 1% saja daripada bilangan orang Cina. Orang Cina ada 6.5 juta. Cina Muslim yang masuk Islam lebih kurang 60 hingga 80 ribu saja. Kalau Cina dah sikit, hak ni lagi sikit. Bukan? Hak India lagi sikit. Oleh kerana kami ni sikit, melihat kepada majoriti orang Melayu ini, selaku bangsa yang paling besar di negara kita ini, apabila mereka menjadi lemah, sudah tentu kita yang Cina, India jadi takut. Apa akan jadi kepada anak, cucu, cicit kita? Betul tak? Dan kita kena belajar dengan apa yang berlaku di Timur Tengah hari ini. Sesama Arab tak boleh dah. Betul kan? Sepatutnya masa ni lah orang Arab bersatu. Betul kan? Bantu Iran dah. Bantu. Sepatutnya masa ni. Tetapi tuan-tuan tengok hari ini, boleh dikatakan ke semua negara Arab menjadikan tempat mereka sebagai landasan untuk benam, untuk kalahkan Iran. Tuan-tuan jangan pula tuduh saya Syiah ni. Bukan? Kita ni jadi payah pula sekarang ni. Bukan? Dia marah kat Syiah sehingga dia tengok Syiah lebih bahaya daripada Zionis. Mana boleh macam itu? Tuan-tuan tengok hari ini apa yang berlaku di Timur Tengah. Takkan kita tak nak ambil ikhtibar dia? Betul tak? Tuan-tuan kena ingat ni.
Dia tak mustahil berlaku di negara kita. Hari ini Iran jaga selat Hormuz. Kita ada lagi satu selat menjadi laluan penting dunia. Tuan-tuan tahu selat apa? Selat Melaka. Kalau ditakdirkan satu hari nanti, kalau ditakdirkan, saya kena cakap ni, kuasa besar datang ke negara kita, katakan perkara itu berlaku. Dan sudah pun berlaku. Adakah kita mampu, Melayu yang ada 18 juta ni negara kita ini, yang berpecah sesama sendiri? Sudahlah kapal selam kita kejap boleh terbang, kejap boleh selam, dah tak boleh timbul. Contoh. Kan? Tuan-tuan, saya nak sebut ni. Kita ada 2 kapal selam. Singapura ada 5 submarine. Tuan-tuan jangan tengok Zionis di Palestin tu aja. Tuan-tuan kena tengok anak Yahudi di Asia ni. Di kawasan kita ini. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan, ini bukan nak menakutkan ni. Masa ada berapa minit lagi? Payah nak berceramah masa pendek-pendek ni. Bukan? Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di negara Arab hari ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Sebab ini ingatan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah suruh kita ambil pengajaran ini atas peristiwa yang berlaku ni. Wahai ulil absar, orang-orang yang mempunyai pandangan ini, ambil. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, sekiranya apa yang berlaku di Teluk Hormuz hari ini, dan Iran dengan beraninya yang mempertahankannya, rakyat dia bersatu hati. Saya nak sebut tuan-tuan dan perempuan saya, kalaulah perkara itu berlaku di Selat Hormuz ni tidak sehebat Selat Melaka. Dan tuan-tuan tahu, sebab itu sekarang ni ada perancangan nak potong segenting kera tu. Segenting kera alam Melayu tu. Segenting kera kan. Dia punya ukuran dia, panjang dia 90 km aja. Pihak Thailand kan dah rancang nak potong tu supaya dia boleh lalu ke situ dah. Dia tak perlu lalu lagi ke Selat Melaka. Ni contoh saja. Kan? Saya nak sebutkan selat kita ini, yang begitu dari segi Hormuz dengan Selat Melaka ni, sebenarnya Selat Melaka lagi besar peranan dia. Dengan keadaan kita hari ini, saya tinggalkan satu persoalan. Mampukah kita mempertahankannya? Itu saja untuk kita fikirkan. Subhanallah, mampu atau tidak kita pertahankan apa yang ada di tangan kita pada hari ini kalau kita tak kembali pada Islam. Kalau saat ini betul-betul kita sesama Islam Melayu ni tak kembali pada Islam, bimbang takut-takut ujian Allah kepada sahabat-sahabat kita di bumi Parsi sana, di bumi Iran sana. Kalau Allah bagi pada kita bimbang, kita tak mampu hadapinya dengan baik. Cuma saya seronok bila doktor dah buka cerita geopolitik masuk Iran, masuk sana ni, saya nak pergi juga pada brosyah. Sejauh mana kita boleh ambil sebenarnya apa pengajaran yang penting daripada apa yang berlaku soal penyatuan ummah Melayu ni dengan isu sekarang ni, konflik antarabangsa khususnya yang berlaku di Iran, antara Iran dan juga US ni. Tadi Prof dah buka sikit dia punya mukadimah tu. Saya nak buka sikit lagi. Apa sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil selain daripada Prof sebutkan tadi? Silakan bro. Baik, terima kasih atas soalan tadi. Yang pertama sekali, dalam konflik yang berlaku di Asia Barat antara Iran dengan Amerika, dengan Israel dan sebagainya, siapa yang kita nak sokong? Atas dasar apa kita nak sokong dia? Adakah kita sokong Iran ni sebab dia geng kita? Adakah kita sokong Iran sebab Iran tu beragama Islam? Ataupun adakah kita tolak Iran sebab dia Syiah? Bukan begitu. Dalam Islam, kita nak sokong kena berprinsip. Prinsip kita ni adalah berdasar kepada keadilan, kepada kemanusiaan. So hari ini kita sokong Iran
atas dasar prinsip. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Prof kata, orang-orang negara-negara Arab ni bergaduh satu sama lain, tak boleh nak bersatu. Ramai yang bercakap begini. Tetapi hakikatnya, negara-negara Arab ni adalah negara-negara yang berbeza-beza. Dengan pemerintahan-pemerintahan yang berbeza-beza. Dan mereka berpecah belah. Kita di Malaysia, satu negara, satu bangsa Melayu, satu negara pun berpecah. Kita satu negara, satu bangsa pun tak boleh nak bersatu. Bagaimana kita nak harap orang-orang Arab yang pelbagai negara untuk bersatu? Dan bila orang-orang Arab tidak bersatu, kita dapat lihat bagaimana bila orang Islam berpecah belah, orang Islam dipijak, diinjak, ditenyeh. Betul atau tidak? Kalau kita orang Islam di Malaysia, kalau kita orang Melayu tidak bersatu hati, kita juga akan jadi lemah. Kita akan dimanipulasi oleh orang-orang lain. Kita akan dipijak, diinjak dan sebagainya. Jangan tunggu nasi jadi bubur. Dah jadi bubur pun tak apa, masih boleh makan bubur. Tapi jangan tunggu bubur jadi basi. Itu tak boleh makan langsung. Kita kena kembali. Kemudian perkara satu lagi saya nak ambil iktibar daripada peperangan yang berlaku di Asia Barat. Hubungan kita dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tak jiran-jiran yang bukan beragama Islam? Kita ada tak kawan-kawan yang bukan beragama Islam? Mungkin di sekolah, mungkin di kedai tempat kerja dan sebagainya. Ada atau tidak? Ada tak kita berdakwah pada mereka? Ada tak kita menyampaikan apa tu penerangan Islam kepada mereka? Masalah kita, bila kita jumpa dengan non-Muslim, bila kita nak dakwah, soalannya keluar dari mulut kita, bila kau nak masuk Islam? Bila kau nak masuk Islam? Bila masuk Islam? Dakwah bukan convert orang masuk Islam. Kita tak dapat nak convert siapa-siapa masuk Islam. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dihendakinya. Tugas kita berdakwah, menyampaikan penerangan, membetulkan salah faham, memberi penerangan yang betul, mengajak, menjemput, supaya orang-orang bukan Islam faham apa itu Islam. Hari ini banyak konflik berlaku, bukan saja di peringkat dunia, termasuk di negara kita, adalah berpunca kepada prejudis, berpunca pada prasangka, berpunca kepada salah tanggapan. Maka kita sebagai orang-orang Islam ni ada peranan dakwah untuk disampaikan. Kita ambil contoh surah Hujurat, surah nombor 49, ayat nombor 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhi daripada prasangka. Sebahagian dari prasangka boleh bawa kepada dosa. Jangan mencari-cari kesalahan. Dan jangan kamu mengumpat. Adakah kamu mahu makan daging mayat saudara kamu sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama Islam kita dilarang mengumpat. Betul atau tidak? Betul ke Imam Muda? Betul ya? Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dah bulan April. Sepanjang tahun ini, siapa langsung tak pernah mengumpat? Angkat tangan. Siapa satu bulan lepas, satu bulan tak mengumpat? Siapa satu minggu langsung tak mengumpat? Atau siapa hari ini langsung tak mengumpat? Ke tak sempat? Kalau kita sendiri tidak beramal dengan Islam, bagaimana kita nak harap bangsa lain, kaum lain, agama lain menghormati kita? Dan seterusnya, apabila orang-orang Melayu, orang-orang Islam ni bersatu, kita jadi kuat. Bila kita jadi kuat, tanya soalan, adakah bukan Islam rasa selamat dengan kita atau tidak? Sepatutnya bila orang Islam kuat, yang bukan Islam patut rasa selamat dengan kita. Kalau non-Muslim tak rasa selamat dengan kita, then something wrong dengan apa yang ada pada kita atau persepsi mereka terhadap kita. Kalau kita orang Islam, bila berjanji, kita mungkir. Bila bercakap, kita bohong. Bila diberikan amanah, kita khianat. Kalau kita banyak melakukan jenayah dan sebagainya, bagaimana non-Muslim nak rasa selamat dengan kita?
Tapi sebenarnya kalau kita orang Islam kembali kepada pangkuan Islam, amal Islam dengan pemahaman, bukan ikutan semata-mata, bukan ikut ajaran nenek moyang semata-mata, tapi amal Islam dengan pemahaman, with understanding. Bukan ikut apa orang majoriti buat, tapi berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya cukup yakin orang-orang bukan Islam akan rasa selamat dengan kita, mereka akan rasa selesa. Sepatutnya hubungan kita di Malaysia, orang-orang Islam ni adalah abang. Yang bukan beragama Islam sebagai minoriti, mereka adalah adik. Sebagai abang, kita patut protect, melindungi adik. Itu yang non-Muslim patut rasa dengan kita. Boleh faham ke? Kita sendiri kena banyak muhasabah diri kita, kembali kepada ajaran Islam, dan kita kena ada izzah, kita kena ada kekuatan. We have to be proud as a Muslim, insya-Allah. Subhanallah. Saya suka ayat ujung tu. Kena ada rasa izzah, kena ada rasa bangga bila Islam Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sangat penting poin terakhir yang Bro Syah sebut tadi tentang dakwah. Bimbang takut-takut kita tinggalkan kerja dakwah, kita fokus dakwah sama-sama kita hilang fokus kita kepada sahabat-sahabat yang masih lagi bukan seagama dengan kita. Untuk penutuplah, walaupun kita tak puas lagi sebenarnya kan. Jarang forum ni sejam, kurang daripada sejam. Hari ni sejam. Panggil pula panglima-panglima hebat ni kan. Mungkin sebagai kesimpulan lah doktor, saya bagi mungkin seminit seorang lah insya-Allah. Untuk Prof Dr. Ridwan T, sebenarnya kita dah nampak sedikit kesedaran pada malam ni. Apa langkah pertama yang kita nak kena buat keluar daripada Dewan Forum hari ni? Apa langkah konkret yang pertama yang kita kena fokus betul-betul supaya kita fokus kepada penyatuan ummah, khususnya abang-abang ni di kalangan umat Islam Melayu ni. Silakan Prof. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ni tuan-tuan, orang mukmin ni bersaudara. Tak kiralah bangsa apa pun, tuan-tuan boleh letak kami di sini pada malam ini. Hak ni Melayu, tidak. Hak tu India. Hak ni Cina. Bukan. 3 bangsa besar di negara kita ini. Ya, majoriti Melayu beragama Islam. Dan sebagaimana yang Brother Syakiri sebutkan tadi. Bukan? Bila kita berdakwah, maka bertambahlah orang yang masuk Islam. Kena ingat ni. Ya, tanggungjawab kita berdakwah ini itu merupakan tanggungjawab besar. Sebab orang Melayu di negara kita ini ya, yang beragama Islam walaupun majoriti, tapi majoriti dia tidak besar. Lebih kurang ada 60% sahaja. Itu pun kalau dikira-kira yang berkualiti berapa ketui sangat, tidak? Yang semayangnya penuh, yang akhlaknya baik dan sebagainya kan? Ya, itu kalau kita kaji dari survey yang dibuat, itu kita belum lagi cerita ni. Cuma saya nak sebut geopolitik kita semua tuan-tuan. Kita bukan Brunei. Brunei lebih daripada 70% Islam. Pemerintah dia bab-bab Islam ni tak ada kompromi. Dia tegas. Betul tak? Kita bukan seperti Indonesia. Indonesia majoriti Islam dia besar dan sebagainya, bukan. Tetapi kita ini majoriti kita tidak besar. Kalau kita tidak tarik orang-orang lain untuk masuk Islam. Ya, kami di Perkim ni memang buatlah. Saya lantang ni sebab berharapan dengan Harbi. Harbi tu siapa? Lu fikirlah sendiri, bukan? Kan? Ya, kita perlukan. Kalau mereka tak masuk Islam pun, dia lembut dengan Islam. Macam pegawai khas pada Menteri Besar. Doktor, mana dia tadi? Dia datang tadi tu. Mana dia? Belakang Datuk Seri tu. Kan? Dia tak Islam. Tak ada masalah. Hidayah di tangan Allah. Bukan? Tapi dia mesra Islam. Kan? Yang kita geram ni, yang jadi musuh kepada Islam ni. Jadi menjadi peranan kepada kita tuan-tuan puan sekalian ya. Minta sangat-sangat ni supaya kita jinakkan, lunakkan hati jiran-jiran kita yang bukan Islam ni macam pegawai khas kepada menteri besar tu. Kita nak macam tu tuan, supaya dia tak jadi musuh Islam. Ini
Kita wajib buat apa tu Ustaz? Lagipun Nabi kata balighu anni walau ayah kan. Walau sampaikan walaupun satu ayat. Kami di Perkim ni tuan-tuan sikit nak sebut ni. Almarhum Tengku ni dia bukan orang agama tau. Dia bukan orang agama, dia seorang peguam. Of course lah dia Perdana Menteri. Tuan-tuan tengok pada zaman Tengku ada beberapa menteri masuk Islam. Tengku ni dia tak banyak sangat berdakwah sebab ilmu pengetahuan Islam dia tidak mendalam. Tetapi bila dia jumpa orang bukan Islam, dia suka ajak masuk Islam. Tak boleh dah kita mulakan hari ni. Kita cuba ajak orang masuk Islam. Saya teringat pada abang saya tau. Bila dia rapat dengan saya kan. Bila dia dah sakit dan sebagainya, saya pergi melawat dia hospital. Saya ajak dia dengan satu ayat saja. Saya kata, saya panggil dia dengan nama timangan lah, tak nak sebutkan. Jom masuk Islam. Tuan-tuan tahu dia sambut macam mana? Nak tak? Saya kata. Dia kata nak. Tak, saya nak sebut tuan-tuan ni. Bila dia kata nak saja, terus kita syahadahkan. Bayangkan kalau kita dapat lakukan. Tuan-tuan, kita boleh di Malaysia perlembagaan membenarkan kita berdakwah kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam saja tak boleh berdakwah kepada kita. Walaupun sepatutnya itu dibolehkan. Kalau tidak kita adil lah kan. Kita boleh berdakwah pada dia, dia tak boleh berdakwah pada kita kan. Tapi perlembagaan kita tak membenarkan. Tapi kita boleh. Jadi tak salah benda itu kalau kita ajak. Itu yang pertama. Dan akhirnya, saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan, akhirnya ni. Saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita akan jadi kuat jika kita bersatu. Pada masa yang sama, bila kita bersatu, baru kita boleh fokus dalam usaha memperkuatkan diri kita. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, kita selalu sebut Nabi bina masjid dulu. Benar, kita tak nafikan. Sebab itu pembinaan akhlak saksiah umat Islam. Perkara utama yang Nabi lakukan apabila berhijrah ke Madinah adalah memperkuatkan keselamatan dan pertahanan Madinah. Sebab Madinah negara baru, umat Islam tidak ramai. Sebab itu dalam seri peperangan yang berlaku, orang Islam tidak pernah lebih daripada orang kafir Quraisy. Perang Badar 313 orang, kafir Quraisy 1000 orang. Perang Uhud, walaupun kita nampak kalah tapi kita menang. Lebih kurang kita ada 1000, orang kafir ada 3000 orang. Perang Khandaq pun sama, betul tak? Selain daripada membina saksiah, Nabi kuatkan pertahanan negara Madinah itu sendiri. Sebab itu kalau nak selamat, kita kena fikirkan jauh ke depan lagi. Selain daripada penyatuan, soal kekuatan. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Negara kita memperuntukkan 20 bilion untuk pertahanan dan keselamatan. Untuk beli senjata, 20 bilion setahun. Tuan-tuan tahu Singapura berapa? Tahu tak ni? Singapura tahu berapa? Tahu tak? Tak tahu sudah. Lu cari sendiri dalam internet. Terima kasih. Subhanallah. Baru nak tahu jawapan. Dia bagi teka-teki pula, subhanallah. Satu benda yang kita kena, yang kita patut fikirkan. Fokus tadi. Apa perkara yang patut kita fokus lepas ini adalah sama-sama kita fokus pada dakwah dan bina kekuatan. Bro, untuk yang terakhir, untuk Bro Syakiri, kesimpulannya, apa harapan Bro Syah pada malam ni tentang masa depan alam Melayu khususnya? Silakan Bro. Kita kembali kepada Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Surah Al-Imran, surah nombor 3, ayat nombor 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, peganglah tali Allah dengan kuat dan jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Betul atau tidak? Ayat Quran ini sebagai cadangan ataupun perintah. Ini satu perintah. Orang-orang Islam ni dilarang berpecah belah, dilarang bercerai-berai. Kita kena bersatu. Yang keduanya, kita kembali pada sirah, kembali pada sirah Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam 23 tahun kerasulan, yang mula-mula Nabi lakukan adalah dakwah. Diikuti dengan tarbiyah. Dan seterusnya ada siasah.
Tiga-tiga ini adalah elemen yang penting. Dan harapan saya bukan nak letak harapan. Kita semua tahu kita patut bersatu padu dan sebagainya. Tetapi saya nak beri satu peringatan pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bersatu hati, tidak bersatu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa akan berlaku pada generasi-generasi akan datang? Apa akan berlaku pada generasi alfa? Apa akan berlaku pada generasi beta yang baru lahir? Apa akan berlaku kepada anak kita, cucu kita, cicit kita? Saya tinggalkan dengan satu soalan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda rasa selesa? Adakah anda rasa yakin anak kita, cucu kita, cicit nanti akan mati dalam akidah Islam? Kita yakin ke anak kita, cucu kita, cicit kita yang bakal lahir akan mati dalam akidah Islam? Kalau kita berpecah belah, kita perkara kecil pun kita nak bergaduh, saya risau generasi-generasi akan datang akan membayar harga yang cukup mahal. Saya minta maaf sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak saya nak cerita. Tetapi masa tak mengizinkan. Kami di Global Unity Network, kami sebenarnya telah membangunkan satu blueprint. Blueprint agenda memperkasakan perpaduan ummah dan keharmonian ketamadunan. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang berminat dan bekerjasama dan sebagainya, insya-Allah kita usahakan sama-sama insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih atas jemputan pada malam ini. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau saya telah terkasar bahasa, menyinggung perasaan. Sehingga kita jumpa di lain masa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi perkongsian daripada dua pahlawan kita yang ada di hadapan ini, insya-Allah membicarakan soal perpaduan umat Melayu. Melayu bersatu, ummah maju, yang sama-sama kita bicarakan dalam tempoh hampir sejam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit membuka mata kita dan menyedarkan hati-hati kita, insya-Allah, untuk sentiasa terus bangkit memperjuangkan Islam. Jangan lupa soal bukan hanya kita jaga identiti bangsa Melayu kita, jaga agama kita, dalam masa yang sama laksanakan tanggungjawab gerak kerja dakwah. Mudah-mudahan insya-Allah sampai masanya, kalau hari ini kita rasa seronok, tiga bangsa utama berada sebentas, satu agama, satu Quran, satu kiblat, tak mustahil 10 tahun, 20 tahun akan datang, subhanallah, tiga bangsa utama ni di Malaysia ini, subhanallah, menjadi satu agama majoriti yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-sama kita hidupkan hati kita. Malam ni kita nak berselawat, hidupkan hati, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan jalan kehidupan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan hati macam lagu Rodak yang saya start mula-mula tadi. Hak mari lewat-lewat ni tak dengar lagu Rodak tu. Cakap Terengganu sikit boleh tak tu lagu Rodak tu. Muya hayo, muya lana kayo, muya hayo, muya lana kayo. Asalnya bahasa Arab. Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri dengan sendiri. Muyahaye ala kolola betaya. Sebenarnya doktor, ahyil qulubi tahya. Perhidup hatimu, pasti hati kamu akan hidup. Le asale ala de ama. Kata orang Terengganu kita dulu-dulu. Li asali ala ladi ama. Sebenarnya aslih lana al-a'mal. Perelokkan aslih lana al-a'mal, amalan-amalan kita. Fi dini wa alane wala dunia. Sebenarnya fi dini wa dunia, untuk dunia
dan untuk agama kita. Lepas ni kawan-kawan kita yang berselawat lepas ni insya-Allah mungkin boleh jadikan sebagai salah satu qasidah juga rodak Melayu lama. Sebab apa? Puji-pujian dan doa pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kejap lagi kita akan sama-sama solat isyak kemungkinan ataupun kita terus wallahu alam kita serahkan kepada penganjur. Mudah-mudahan insya-Allah kami tinggalkan kepada anda semua pentas ini untuk sama-sama kita gemakan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kita basahi lidah kita dengan selawat, sama-sama kita julang agama yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita semua dalam bangsa kita dan negara kita. Terima kasih kepada Al-Fadhil Profesor Dr. Ridwan T dan Bro Syakirin yang sudi berkongsi pandangan, saranan dan dan juga ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita penuh dengan maghfirah dan rahmah insya-Allah. Wallahu alam, jazakumullahu khairal jazaa. Kita tutup pentas forum pada malam ni dengan sama-sama kita melaungkan ataupun sama-sama kita menyebut wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis.